Dalam banyak-banyak booth dalam Melaka International Halal Fair 2026 ni, yang booth satu ni memang menarik betul. Ini. Wah, terang kan? Ingatkan jual apa? Rupanya cookies coklat. Ni korang dah tahu ke belum? Melaka International Halal Festival 2026. Minggu ni 3 hari je, 7 sampai 9 Ogos 2026, 10 pagi sampai 10 malam. Macam-macam jenis jualan, ceramah agama ada, persembahan artis pun ada. Yang penting masuk percuma. Semua barang dekat sini ada CJ Halal Jakim tau. Satu Malaysia punya produk lah ada dekat sini. Tapi yang ni mesti korang tertarik. Nak buat kitchen custom macam ni RM3 je. Itu kalau buat lebih daripada 10 pieces. Nak print baju siap macam ni pun RM20 je. Mana nak dapat? Dekat Melaka International Halal Festival ni je boleh jumpa. Banyaklah produk-produk orang Melayu kita, daripada instant food, suplemen. Tapi kalau yang teringin nak buat produk, nak dapatkan halal, boleh datang juga kat sini. Ada yang buat penerangan ataupun nak ambil short course pun ada juga. Jangan risaulah, walaupun banyak-banyak produk macam ni, dia orang sediakan juga tester. Yang penting korang cuba mention kawan-kawan, partner, mak ayah. Jomlah datang sini, boleh ambil inspirasi. Manalah tahu, kod-kod boleh belajar local produk, tak pun nak buat produk akan datang. Macam lah ada travel agent, property agent, yang jual minyak wangi sebanyak-banyak tidak pun ada. Agensi-agensi kerajaan yang support peniaga-peniaga pun ada juga. Dah, jangan tunggu lagi. Lepas tengok video ni, start kereta terus datang MITC. Ingat, 10 pagi 10 malam. You jangan lupa like dan share.